Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu 20 ke apa? 16 ke 15? 15 dah. Hari ini hari Rabu 15 hari bulan April 2026 Masihi bersamaan dengan 26 Syawal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 16 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya tak ke mana-mana. Lepas maya maghrib, dari pukul 8 sampai 10 baru saya keluar pergi ke kedai, ke masjid. Lepas 10. Lepas 16. Pergi ke masjid. Lepas tu ada kuliah maghrib sikit. Lepas tu ada seperti biasalah, ada jamuan makan lah. Sehingga kedai bakery pada tu sampai ke malam lah. Balik pada pukul berapa malam ni tengok lah. Pulang pada pukul 10. Pukul 1:20. 12:40 itu lebih kurang. 12:40 pagi dalam 12 sampai minit pagi dah. 12:40 kok. 12 cukup tak ingat dah. Dah. Sampai di rumah tu baru sedang dengar pukul 12. Dah. Tak lah 12.30 kita klik. 12.30 kita klik. Balik ke rumah. Lepas tu lepas selesai kerja lepas tu dia balik tu ngatuk lah ada edit video. Ada dia tunggu sengguk dalam pukul 12.30 balik. Balik ke rumah. Lepas tu barulah tu balik di rumah tu pun segar balik. Tak ngatuk mana pun tak make up. Lepas tu selesai kerja tu dah edit dah video malah. Ada edit sikit video. Beberapa video ada sempat edit. 4 video. Hari ni tak edit langsung. Ni jadi video kelima lah ni untuk channel tu. Moga ni channel ni biasanya saya akan post upload ke channel tu. Channel yang sedang semasa, panggil channel semasa. Sementara. Lepas tu saya akan remove balik untuk ke channel sebenar dia lah. Channel hak pribadi saya ni. Channel ni. Channel apa? Nombor apa channel tengok dah. Nombor kod channel ni. 1189. Muhammad Syukri bin Ramli 1189. Ikut nombor IC saya lah. Sebelah tahun 1989. Satu tu sebelah. Patutnya buat sebab tu. Sebelah kau terima patutnya. Tu nombor tu 89 ataupun buat tak apa sebelah tu 19 atau 9 lah dia. Ubah nama lagi. Ubah nama 19 atau 9 lah pula. Tahun kelahiran saya lah pula. Okey, lepas tu selesai kerja tu. Kan lah. Lepas mana kerja beliau lah. Bangun tidur pada pukul 1.20. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi. Bangun mandi terus mai subuh, makan sarapan. Lepas tu relax sekejap. Ni lewat sikit kerja. Pukul 8.40 betul tak. Lepas 40 sampai sana dari pukul 9 baru start buat kerja lah. Kerja ini metai lah. Muka kayu sedia ada pun banyak dah. Kakak luar pukul 11 balik. Lepas tu balik tu sampai rumah dah pukul 12 kita berpukul kan. Gue singgah ke Fikri dulu kan. Lepas tu duduk relax tu. Tahu tunggu lahu tu. Dah terlelap berapa kali. 3.30 baru semaya zuhur. Lepas tu semaya asar dalam konek ni. Terlelap pula. Sebelum nak semaya asar dah terlelap pula. Lepas tu ada sepanjang ni tu ada main Facebook gitu. Main Facebook itu kapal terlelap gitu. Dan sempat download beberapa video lagu baru pula dah. Bukan lagu baru, lagu lama dah, cuma baru keluar versi bahasa Indonesia. Next level kan. Kamera ada kabutur, opening kamera ada kabutur. Baru dah tu AI also, editor tu AI cover tu AI also. Lepas tu
dan beberapa lagu lain lah. Lepas tu pas maya asar ni mai ke sini. Kena belah ni terus buat video daily report ni. Daily report ni. Okay, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.